Okay, Assalamualaikum guys. Okay, kita review hari ni satu unit Velfire kat belakang ni. Okay, so kita tengok apa yang menarik. Yang ni kita tahun 24. So jangan lupa guys, minta tolong subscribe, like, share dan komen video saya. So kita tengok apa yang menarik dekat kereta favorite orang Malaysia ni. Okay, check it out. Okay guys, dekat depan saya ni adalah satu unit model baru keluaran Toyota untuk Velfire tahun 23 ke atas. Okay, cuma unit ni adalah unit tahun 24. Okay, Velfire Z Premier 2.4 turbo tahun 24. Okay, so yang ini ataupun lebih orang kenal Taha 40 lah. Okay, chassis number dia Taha 40. Okay, so yang ini adalah yang terbaru daripada Toyota. Okay, dia berbeza dengan kalau yang keluaran untuk Malaysia, pasaran Malaysia. Kalau pasaran Malaysia dia terbalik. Kalau pasaran Malaysia enjin Velfire menjadi 2.5 dan Alphard 2.4 turbo, tetapi untuk recon market dia terbalik. Dia Velfire adalah 2.4 turbo dan Alphard adalah 2.5. Okay, so for sure dia punya harga akan berbeza dengan Alphard. Okay, so Alphard untuk recon model baru akan lebih murah berbanding Velfire. Okay, okay, so daripada luar, yang ini unit ni dah sampai dengan siap dengan Mobilista body kit. Okay, sampai belakang lah. Okay, so sport rim dia dark chrome. Okay, dark chrome menggunakan saiz 19 inci. Okay, 19 inci dah siap sekali dengan ada power boot, memang adalah. Okay, sekali dengan 360 kamera. Okay, so ni daripada belakang. Okay, okay, dari belakang. Okay, alright. So yang ini dia punya power boot button dekat sini lah. Okay tuan-tuan Okay, so dalam interior dia color brown. Dia ada dua jenis. Ada datang dengan black interior, ada datang dengan brown interior. So yang ini adalah brown interior. Okay, so daripada belakang macam inilah ruang dia. Dia ada 7 seater. Okay, 7 seater dan dia menggunakan premium leather, nampak Okay, so ini kita guna button untuk tutup. Jom kita tengok kat dalam pula. Okay, untuk model ni Taha 40, Velfire Taha 40, dia datang dah siap dengan HUD. Okay, HUD dah ada. Okay, HUD ada. Lepas tu apa lagi? HUD dah ada. Okay, meter fully digital. Okay, fully digital. Lepas tu untuk radio dia dah siap dengan 360 kamera. Dah siap dengan 360 kamera. Untuk Alphard pun sama. Okay, so kalau kita sedia maklum, kalau model Velfire yang sebelum ni AGH30, kalau kita nak original 360 kamera, kita kena cari unit yang ada JBL. So bila ada JBL, dia akan ada 360 kamera. So unit yang baru ni Taha 40 ke AGH40 ke, dia datang daripada kilang dah siap dengan 360 kamera. Okay, cuma dia bukan JBL, dia original Toyota tapi dah set dengan 360 kamera lah. So bila ada 360 kamera, dia ada auto parking lah. Okay, so selain daripada tu, dia ada dia ada wireless charging dekat sini. So dia punya ruang untuk gear dia dekat sini. So lebih kemas. Okay, simple, minimal. Okay, dan dah ada sekali dengan DIM, Digital Inner Mirror. Bila dah ada Digital Inner Mirror, dia akan datang sekali dengan blind spot. Tu, blind spot monitor. Okay, okay, so guys, macam ni dalam dia lah. Dia punya fully leather, electric seat, yang ini color brown. Okay,
untuk paparan dekat radio ni, dia memang besar lah. Ini hampir 14 inci. Okay. Lepas tu dia menggunakan touchscreen. Okay, menggunakan touchscreen. So lebih, macam cakap apa, lebih futuristik lah, lebih canggih. Dan yang ini, untuk model ni dia dah sekali datang dengan Toyota Teammate. Okey, Toyota Teammate lah. Kalau yang ada jumpa yang murah apa semua memang akan murah. Kalau tak ada ni dia akan murah lah. Kalau yang ini Toyota Teammate, harga dia akan berbeza sikit. Okey, dan untuk valve fire sahaja yang datang dengan pedal shift ya. Pedal shift ya. Okey. So tambahan lain daripada Jepun, saya tak pasti ni apa fungsi dia. So nak biarkan ke, nak pakai ke, tak nak pakai tu terpulang. Okey. Untuk slot charging dekat sini dia ada Type C satu dan juga yang ini untuk USB lah. Okey. Selain daripada tu dia ada Eco Mode, dia ada brake hold, traction control dengan idle stop. Lepas tu dia ada EPB, electric parking brake. Okey. So dia punya steering leather. Okey. So yang dia punya multifunction steering dekat sini apa semua. Okey, jom kita tengok dekat belakang pula. Okay. So untuk pintu dia, kita boleh tekan button. Okey, yang ini datang dah siap dengan side step. Dah siap dengan side step. Okey. Okey, untuk pengetahuan anda, side step ataupun roof monitor, ini dua benda adalah yang optional. Maknanya kalau datang daripada Jepun dah siap pasang, adalah. Kalau tak ada, dan tak adalah. Sama ada kita nak tambah kemudian dekat aksesori luar, itu boleh, tak ada masalah. Okey. Alright. Okey. So yang dalam dia, okey, untuk seat dia ada tambahan button dekat sini Dia tambah lagi dua. Kalau yang lama GS30, dia hanya ada dua button saja untuk lean back, okey, front, lepas tu dia punya untuk kaki. Tapi yang ni dah tambah sekali untuk seat heater. Seat heater punya ni okey. So dia punya untuk sunroof dah berubah. Dia tak ada dah sunroof, kita panggil panel roof kat sini. So kita boleh buka ni lah. Kita hanya boleh ni sunshade ni. Kita boleh tutup ataupun nak buka. Okey. Roof shade dia panggil. Okey. Selain daripada tu dia ada side shade. Okey, ni side shade untuk cermin tu Okey, untuk kita tengok. Dia akan tutup sana, belakang pun sama sekali. Dia akan turun dua serentak. Okey, fungsi dia. Okey, kita buka. Nampak? So lebih canggih, lebih premium, okey, nampak lebih gah lah. Okey, untuk model ni dia punya full tank dalam 75 liter. Okey. Engine dia 2.4 turbo. Okey, rock tech dia murah sikit berbanding dengan Alphard. Alphard 2.5 840, yang ni dalam 780. Okey. So dia ada side step kiri dan kanan. Okey, ni jackpot lah. Okey. Okey, tu ruang belakang dan juga ruang depan. Okey. Okey guys, untuk unit ni, okey, untuk unit ni tahun 2024 cuma mileage dia tinggi sikit dalam 17,000 tentu. Okey, harga dia adalah 360,000 saja. 360,000 saja tuan-tuan dapat tahun 2024 Velfire 2.4 Turbo Z Premier, okey, dan 8 tahun warranty, booking serendah 500. Okey tuan-tuan, macam biasa kalau berminat boleh dering saya, boleh roger saya cepat-cepat. Okey, Afiq Car Dealer 019729 2696. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe, like, share dan komen video saya. Kita jumpa next video. Assalamualaikum ji.